boleh. Tak boleh. Musibat! Jangan lama sangat. Belum beratur ni. Aku nak lalu. Tak lalu. Allah, baik. Inilah keadaan di luar waktu siang, cik. Nampak? Cantik lah. Oh, dengan cahaya sejuk. Tak macam kat nilai. Tu lah. Cik, pakai macam ni je. Aku ni ada amalkan ilmu kebatinan sikit lah. Naik mana? Kita jalan depan tu lah. Kita tengok kalau ada jual apa benda barang ke. Boleh Malaysia lah. Kan? Kita tengok. Jom je, kita jalan. Jom. Bas ni pergi lorong Haji Taib pun ya? Tak kau. Tok Taib? Bukan eh? Tapi menariknya, bas-bas dia sama macam bas metro kat KL Bersih, clean. Jalan raya dia bersih. Ni aku nak beritahu satu-satu lah. Jalan dia bersih. Setakat ni masih nampak lubang-lubang lagi. Betul. Pokok fir, pokok pine. Salji. Cantik. Memang cantik. Kau ni tahu ke mana tempat nak pergi ni? Ini nak cari Waze ke apa benda lain kat mana nak dapat ni? Tertengah hutan batu ni kat luar ni. Itulah yang semalam kita dah ambil kat airport tu. Ni Romi man. Dekat sini boleh pakai tak? Boleh, kat mana-mana je tengok. So bila kita on, Okey. Aku tu dah connect wifi dah kat telefon cik. Boleh dah Google, tak ada masalah. Nampak? Dah on dah. Sekali buka je, mana-mana pun boleh. Kan senang ada ni. Betul lah. So kita tak payah nak beli prepaid kat sini. Nak roaming. Pakai ni je roaming man. Oh, belagak pakai seluar pendek pakai. Kono-kono legend kau tengok. Tunggu. Mana? Ni lawa dia. Orang dia baik-baik. Okey. Pakai seluar pendek pakai. Apa masalah kau ni? Apa masalah kau? Cik, kat Malaysia tak dapat ni cik. Soalan kat sini lah. Apa masalah kau ni? Ya! Kau tunggu balik bilik. Tebal. Tunggu balik bilik tadi. Wow, bro. Lawa gila bangunan lama ni. Ni macam gereja kan? Gereja. Tahu tak? Bangunan ni dibina pada 1907. Ini tahu tak? Ini bangunan ni diperbuat daripada kayu. 100%. Nice. Tak ada simen, tak ada lubang, tak ada apa. Semua kayu. Antara landmark yang agak penting dekat sini. Betul. Dekat tengah-tengah ni. Thank you. Cik. Semua keadaan ni kita boleh bagi. Boleh bagi burung-burung kat sini. Dia nampak, dia tahu aku dia tengah makan. Mangkuk. Okey. Habis. Macam mana nama ni? Cik. Okey. Bau. Burung-burung ni memang jinak. Dan dia memang datang kalau kita beri makan. Memang tak takut dengan manusia langsung. Very nice. Pengalaman yang baik. Dah settle bagi makan burung dah. Dah settle bagi makan burung. Apa? Kau tengok tangan aku. Ilah. Itulah over sangat bagi. Tak apa. Asia Travel Insurance kan ada cover ni. Tak apa, kulit tebal. Dia kita bagi makan kuda pula. Oi, penat betul jalan-jalan sekitar kawasan Bandar Almaty ni kan? Penat bagi makan burung ni. Lenguh lah. Kaki-kaki tu. Macam mana kita nak jalan lagi ni? Yang tu apa? Skuter. Nak ke naik skuter? Okey tak kan? Macam mana gaya ni? Nak bayar kat siapa? Dia biar dekat tepi jalan macam dekat sekitar DBKL ni dia pakai apa? Hello. Modern lah sikit ni apps dia. Pergi je dekat apps ni. Nampak? Okey. Kita pergi ni. Nampak? Dia macam-macam. Delivery pun ada bro? Ya, macam-macam. Nak ambil ni food delivery, taxi, lori. Ni kalau macam tu kita ambil skuter ni. Ni. Punyalah banyak kat depan kita tu. Ni lah skuter dia cik nampak? So kalau kita nak tahu harga dia, kita just scan. Dia ada barcode ni nampak? Okey. Jom kita try scan. Alright. So chip ini kos dia kalau nak pakai dalam, kalau kat sini lebih kurang dalam 50 sen je. 50 sen lah 1 minit. And then skuter ni cip, dia ada mata-rata dekat town Almaty. So kalau tiba-tiba kita nak jalan ke, kita penat nak pergi kedai ke, kita just pakai jalan. Jom. Tak ada punya barang langsung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Laju macam mana?
Tak boleh. Tak boleh cik, tak boleh. Aduh. Oi, bahaya oi. Kalau tak jatuh ni, cik. berapa nak bayar ni? Tak apa, kita ada travel insurance. Kau dah cakap cover lah. juga. So boleh jatuh berulang kali. Main lah. Alright, Cip. Nampak, Cip? Wow. Ini antara masjid yang terbesar dekat Almaty, Kazakhstan. Boleh lah. Singgah sekejap. Jom, boleh? Jom. Kau dah bawa Tapi Cik ni, camera lah. dia bawa kamera card. Ada. Bagus lah. Jom kita tengok apa yang ada kat masjid ni. Jom. Jom. Macam ni. Macam ni. Nampak? Ha. Lawa Cik masjid dia kan. Cantik. Merasa kita semayang dekat masjid dekat Almaty, Kazakhstan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya walaupun aku ni kata baru nak kembali ke pangkal rahim, bagus kita melawat kat luar negara ni, tengok penyatuan bangsa-bangsa di bawah agama Islam. Betul. Ni tu dia punya design ni menarik ni. Betul. Pencampuran budaya-budaya di Kazakhstan. Kan? Bagus ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakap alhamdulillah tu betul-betul. Wow orang.